Selamat sejahtera, nama saya Zulfatini binti Nasri dari Unit Pendidikan Khas 2. Hari ini saya akan membentangkan tugasan yang bertajuk merungkai ketidakadilan inovasi pentaksiran digital terhadap MPK. Fokus utama pembentangan ini adalah peralihan paradigma daripada sekadar simpati kepada penyediaan ikuti dalam pentaksiran yang berasaskan sekolah, iaitu PBS. Pentaksiran ini bukanlah sekadar rutin, tetapi alat untuk mencapai kecemerlangan holistik dan autentik selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Projek ini dijalankan di Program Pendidikan Khas Integrasi, iaitu PPKI, yang saya labelkan sebagai Sekolah X untuk menjaga identiti kerasaan murid dan sekolah. Sasaran melibatkan 6 orang MPK, iaitu murid berkebutuhan pendidikan khas yang tergolong dalam kategori masalah pembelajaran, khususnya disleksia dan autism ringan. Fokus utama ialah untuk menilai literasi asas mereka, iaitu kemahiran membaca dan mengeja suku kata terbuka. Kita harus faham di sini bahawa setiap murid mempunyai profil kognitif yang berbeza. Maka pendekatan satu saiz untuk semua dalam pentaksiran sangatlah tidak relevan. Seperti yang kita lihat pada hari ini, realiti pelaksanaan pentaksiran terhadap MBPK. Ada 4 elemen yang dibincangkan secara hangat untuk menjawab soalan utama, adakah proses standard ini dapat mencerminkan potensi sebenar MBPK? Yang pertama ialah perancangan instrumen, di mana guru menggunakan ujian diagnostik yang standard hanya menggunakan kertas dan pensel. Kedua ialah pelaksanaan. Murid MBPK diuji secara sumatif di dalam kelas, khususnya bagi kemahiran menulis dan mengeja suku kata. Yang ketiga ialah perekodan data. Guru hanya merekod skor secara manual untuk dihantar kepada pentadbir. Yang terakhir sekali ialah tindakan susulan, menggunakan data ujian untuk merancang integrasi RPI. Dalam sistem pendidikan masa kini, PBS sememangnya merangkumi perancangan, perekodan data, pelaksanaan dan tindakan susulan melalui RPI. Namun, satu isu besar yang timbul apabila perekodan data secara manual terutamanya dijalankan yang sekadar hanya untuk memenuhi keperluan pentadbiran. Kerana menurut kerajaan, pemimpin sekolah kadang-kadang hanya melakukan pemantauan secara bertulis, bukannya amali untuk melihat sendiri proses di dalam bilik darjah. Ini menimbulkan persoalan, adakah betul elemen-elemen ini dapat mencerminkan potensi sebenar MPK atau sekadar untuk mengisi keperluan mereka. Kemudian, mari mengenal pasti isu kritikal pada hari ini. Krisis utama yang saya pilih ialah ketidaksesuaian instrumen pentaksiran konvensional. Hal ini demikian kerana MPK dipaksa untuk menggunakan kertas dan pensel sahaja. Sebagai contoh, MPK yang mempunyai masalah motor halus, instrumen ini tidaklah relevan dan bukan untuk mengukur tahap kognitif dan kemahiran mereka. Sebaliknya, ia menghukum kawalan motor mereka kerana mereka masih bergelut untuk memegang pensel. Ini menyebabkan instrumen tersebut hilang kesahan kerana ia menguji kemahiran menulis yang belum dikuasai dan bukannya kemahiran membaca yang ingin diuji. Jadi persoalannya, mengapakah ini berlaku dan apakah punca dan akibat di sebaliknya? Analisis menunjukkan 3 punca utama. Yang pertama ialah beban tugas. Seperti yang kita lihat pada hari ini, guru terbeban dengan dokumentasi manual dan kelas yang padat sehingga mereka tiada masa untuk membina instrumen yang khusus dengan kepegawaian MPK.
Kedua ialah bentuk instrumen. Ketiadaan elemen interaktif akan menyebabkan fokus MPK terjejas. Dan akhir sekali ialah pemantauan yang lemah. Kurangnya proses pemantauan ini menyebabkan guru menaksir sambil leba. Akhirnya data pentaksiran menjadi tidak sah dan tidak relevan. Dan ia merupakan satu kegagalan sistemik dalam memartabatkan pendidikan khas ini. Seterusnya, kita perlu membezakan antara kesamarataan dan ikuti. Memberi kertas ujian sama kepada semua murid adalah kesamarataan, tapi tidak adil untuk MPK. Equity bermaksud medium yang membenarkan, yang membolehkan setiap murid menunjukkan potensi yang sebenar mereka. Memaksa MPK menduduki ujian standard ini adalah satu bentuk penindasan emosi yang merendahkan motivasi dan keyakinan mereka. Kitaran gagalan berterusan ini menyebabkan hak mereka dirampas untuk dinilai secara bermaruah. Sintesis rujukan menunjukkan bahawa pemantauan yang lemah menyebabkan PBS ini dianggap sebagai beban dan bukannya alat diagnostik. Walau bagaimanapun, bukti empirikal daripada kajian Muhammad Arif 2025 menyokong bahawa modifikasi instrumen melalui pembelajaran digital mampu mengubah keadilan pentaksiran. Muridnya yang dahulu gagal dalam ujian konvensional kini melepasi tahap penguasaan sebanyak 50% apabila medium pentaksiran ditukar kepada lebih mesra OKU ataupun MPK khususnya. Untuk menyelesaikan solusi ini, saya mencadangkan modifikasi pentaksiran digital berasaskan gamifikasi. Inovasi ini menggunakan pendekatan multisensori yang menggantikan teks statik kepada audio, visual atau kinestetik untuk merangsang minda murid. Kedua ialah mobile learning, iaitu pembelajaran tanpa had masa atau lokasi yang boleh diakses menggunakan tablet ataupun telefon pintar. Ketiga ialah persekitaran tanpa tekanan. Menggunakan elemen permainan digital yang menggunakan konsep perulangan, murid boleh mencuba berulang kali apabila gagal yang secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi pendiri mereka. Kini, mari kita bandingkan transformasi keadilan pentaksiran. Seperti yang kita dapat lihat, pentaksiran konvensional mencetuskan kebimbangan dan beban guru yang tinggi kerana penyediaan yang manual. Sebaliknya, modifikasi digital memberikan alternatif automatik yang menjimatkan masa guru serta menaksir potensi penguasaan konsep secara adil dan telus. Kemudian, dalam melaksanakan inovasi ini, integriti MPPK sentiasa dipelihara. Selaras dengan kod etika kerahsiaan, nama sebenar dan wajah mereka tidak direkodkan dalam sistem aplikasi. Skor data digunakan semata-mata untuk merekod dan merancang intervensi yang bersesuaian bagi penggunaan RPI mereka, bukannya untuk melabel dan merendahkan keupayaan mereka. Intervensi ini mengikuti model kajian tindakan Kurt Lewin di mana merancang, bertindak, memerhati dan berefleksi. Sebagai kesimpulannya, modifikasi digital ini selaras dengan dasar pendidikan digital negara untuk melahirkan generasi yang fasih digital. Ianya bukan sekadar mengubah alat, tapi juga mengubah nasib pendidikan inklusif melalui demokrasi pendidikan, di mana setiap murid mendapat akses kepada alat bantuan belajar yang berkualiti tanpa beban kos. Kita tidak mengubah standard kurikulum, tapi kita hanya mengubah jalan untuk mereka sampai ke standard tersebut. Sekian, terima kasih.